Okay, salah satu benda yang paling paling menyesal, kira aku terlambat sikit kan. Menyesal. Aku menyesal sebab tak dapatkan awal mic daripada Corefly KFM 01 power geng. Ini hijau hitam. Dia main dengan push back macam ni. Lepas tu charging dock macam ni yang pakai USB type C. Lepas tu dapat lanyard pula. Lanyard ni apa, untuk bergantung lah. Dia magnetik ni. Dia lekat kat meja besi. Kuat kot magnet dah. Dapat dua. Dalam dia pula nampak dapat dua mic ni dengan satu transmitter. Yang ni aku pakai, yang ni jenis type C. Cucuk je kat handset. Tak susah pun nak pakai dah geng. Ampun, cuma plug and play saja. Dan dia menyala kan. Menyala tu mana kata tengah on ni, dia tengah cari mic. Kalau kita keluar pada ni, kita on dia tekan 3 second dan dia dah on. Tekan sekali lagi, dia on dia punya noise reduction. Tekan sekali lagi, dia tutup lah. Tekan 3 kali 3 second, dia akan naik yang apa, mute. Lepas tu tekan lagi, dia on balik lah. Yang tu saja kan. Jadi mic ni aku kata menyesal sebab awal-awal dia keluar tu promo kot. Banyak affiliator, banyak orang buat video tentang pasal benda ni. Bawah 100. Tapi time aku nak beli 130 lah. Tapi tengok review-review mereka ni macam benda ni bagus, aku teracun lah. Tu lah. Nanti aku update lagi. Aku buat video lagi pasal mic ni. Terguna lu, terlenjal lu. Kita tengok apa hasil dah. Ada USB, boleh charge kat situ, kat dia punya mic itself lah. Boleh.